Selamat datang. Hari ini kita akan cuba jawab satu soalan yang bunyinya macam mudah, tapi percayalah, jawapannya membawa kita kepada salah satu rahsia paling asas tentang alam semesta. Soalannya, kenapa semua benda, tak kira berat atau ringan, jatuh pada kelajuan yang sama? Jom kita romkai misteri ini bersama-sama. Okey, kita mulakan dengan satu eksperimen minda yang klasik. Cuba bayangkan, anda berdiri di atas satu bangunan yang sangat tinggi. Di tangan kanan anda pegang sebiji bola bowling, berat, padat, licin. Di tangan kiri pula, sehelai bulu pelepah, sangat ringan, boleh melayang. Sekarang, anda lepaskan kedua-duanya pada masa yang betul-betul sama. Apa yang gerak hati anda kata? Spontan ya, jangan fikir panjang. Mana satu yang akan jejak tanah dulu? Bola bowling atau bulu pelepah? Dah ada jawapan? Saya yakin hampir semua daripada kita akan terus jawab, mestilah bola bowling. Dan jawapan tu rasa sangat betul kan? Sebab itulah yang kita nampak setiap hari dalam hidup kita. Intuisi kita yang diasah oleh pengalaman bertahun-tahun menjerit jawapan yang sama. Tapi, di sinilah fizik datang dengan satu kejutan yang sangat menarik. Alam semesta kita ni ada cara kerja yang kadang-kadang sangat berbeza daripada apa yang kita sangka. Jawapan yang nampak jelas tu sebenarnya bukanlah cerita yang lengkap. Ada sesuatu yang lebih menakjubkan sedang berlaku. Jadi, untuk fahamkan semua ni, kita akan lalui satu perjalanan. Mula-mula, kita akan tengok jawapan intuitif kita tu dan kenapa ia sebenarnya salah. Lepas tu, kita akan selami keajaiban fizik yang dipanggil pembatalan sempurna. Kemudian, kita akan dedahkan penjenayah sebenar yang selama ni mengelirukan kita. Udara. Selepas tu, kita akan terbang ke bulan untuk saksikan bukti yang paling muktamad. Kita akan teruskan lagi dengan memahami konsep dua sisi jisim yang mendalam. Dan akhir sekali, kita akan lihat kenapa ahli fizik moden masih lagi menguji hukum alam ini dengan begitu tekun. Dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, bahagian pertama. Jawapan yang jelas tetapi salah. Kenapa otak kita ni secara automatik tanpa ragu-ragu membuat kesimpulan yang objek lebih berat akan jatuh lebih cepat? Jom kita bedah siasat sikit pemikiran kita ni. Sebabnya mudah je. Logik ni bermula daripada sesuatu yang memang betul. Graviti memang menarik objek yang lebih berat dengan lebih kuat. Anda boleh rasa sendiri. Cuba angkat sebiji dumbbell, lepas tu angkat sebiji span. Rasa berat dekat tangan masa angkat dumbbell tu, itulah tarikan graviti. Jadi, otak kita buat satu jalan pintas yang logik. Kalau tarikan lagi kuat, mestilah jatuhnya lagi laju. Kan? Bunyinya macam tak boleh disangka langsung. Tapi, seperti yang kita akan dapati sekejap lagi, itu cuma separuh daripada kebenaran. Ada satu lagi faktor yang kita selalu terlepas pandang. Okey, sekarang jom kita tinggalkan sekejap apa yang kita nampak sehari-hari dan kita masuk ke dunia hukum fizik yang sebenar. Di sinilah terletaknya keajaiban tu. Ia adalah mengenai satu keseimbangan yang begitu sempurna, satu tarian kosmik yang elegan yang berlaku setiap kali ada sesuatu objek jatuh. Konsep pertama ialah daya graviti. Formulanya, berat sama dengan jisim darab pecutan graviti atau M darab G. M ni, secara ringkasnya, ialah berapa banyak benda yang ada dalam satu objek. Bola bowling ada banyak M, bulu pelepah ada sikit sangat M. Jadi, formula ni sahkan apa yang kita rasa tadi. Lagi besar jisim, lagi kuat tarikan graviti. Bumi memang tarik bola bowling tu dengan daya yang jauh lebih kuat berbanding bulu pelepah. Setakat ni, intuisi kita betul. Tapi, ini dia konsep kedua yang menjadi kunci segalanya. Inersia. Inersia ni boleh kita fikirkan sebagai sifat malas atau degil sesuatu objek. Ia adalah rintangan objek tu untuk mengubah keadaan gerakannya. Lagi besar jisim, lagi besar kedegilan dia. Cuma bayangkan, tolak sebuah kereta mainan berbanding tolak sebuah kereta betul. Kereta betul tu ada inersia yang sangat besar. Hukum kedua Newton pula kata, pecutan adalah daya dibahagikan dengan jisim. Maksudnya, lagi besar jisim sesuatu objek, lagi susah nak bagi ia memecut. Nampak tak? Jisim ada dua peranan di sini. Dan sekarang inilah detik aha yang paling menakjubkan. Bila kita nak kira pecutan A, objek yang jatuh, kita gabungkan dua idea tadi. Daya yang menariknya ke bawah ialah daya graviti, iaitu M darab G. Dan rintangan untuk memecut datang daripada jisimnya sendiri, iaitu M. Jadi, pecutan sama dengan M darab G bahagi M. Tengok betul-betul formula ni. Ada M kat atas dan ada M kat bawah. Apa jadi? Ia saling membatalkan. M tu hilang, terpadam.
Slide ini tunjukkan keseimbangan yang cantik tu. Untuk bola bowling yang berat, ya, tarikan graviti memang lebih kuat. Tapi, pada masa yang sama, kedegilan atau inersianya pun lebih tinggi. Jadi, tarikan kuat tu kena kerja lebih keras untuk gerakkan dia. Untuk bulu pelepah yang ringan pula, tarikan graviti lemah. Tapi, inersianya pun rendah. Jadi, senang je nak gerakkan dia. Tarikan kuat dilawan oleh rintangan kuat. Tarikan lemah dipadan dengan rintangan lemah. Hasilnya, keseimbangan yang sempurna. Pecutan untuk kedua-duanya adalah sama, iaitu G. Hebat kan? Okey, saya tahu apa yang anda fikirkan sekarang. Habis tu, kenapa kalau saya jatuhkan batu dengan kertas, batu sampai dulu? Matematik dia tipu ke? Tak, matematik tu tak tipu dan pengalaman anda pun betul. Cuma dalam dunia nyata kita ni ada satu pengacau yang sentiasa ada yang kita tak masukkan dalam kiraan tadi. Jom kita kenal pasti siapa pengacau ni. Masalahnya bukan pada graviti. Graviti sentiasa adil. Masalahnya ialah objek-objek di sekeliling kita tak jatuh dalam ruang kosong. Mereka jatuh menerusi sesuatu, iaitu lautan zarah halimunan yang kita panggil udara. Dan udara ni, ia menolak balik. Ia tak bagi laluan percuma. Tolakan balik ni kita panggil rintangan udara. Dan daya ni sangat dipengaruhi oleh bentuk objek. Objek yang lebar dan leper macam bulu pelepah atau sehelai kertas, dia akan tangkap banyak udara masa jatuh. Ia macam payung terjun mini. Jadi, daya rintangan udara ni jadi sangat besar berbanding beratnya yang sikit tu. Bola bowling pula bentuknya aerodinamik. Ia membelah udara dengan mudah. Jadi, rintangan udara tu ada tapi sangat kecil kalau nak dibandingkan dengan berat yang sangat besar. Inilah dia punca sebenar kenapa kita nampak perbezaan kelajuan dalam dunia kita. Anda boleh buktikan ni sekarang juga. Ambil dua helai kertas A4 yang sama, jisimnya sama. Jadi tarikan graviti pada kedua-duanya adalah sama. Sekarang, renyutkan satu jadi bola yang padat. Biarkan satu lagi rata. Berdiri dan jatuhkan serentak. Anda akan nampak bola kertas tu jatuh laju, manakala kertas yang rata tu akan melayang-layang turun. Ini bukti jelas. Bukan berat yang jadi isu, tapi bagaimana bentuk objek tu berinteraksi dengan udara. Eksperimen ni sebenarnya bukan pasal graviti, ia pasal aerodinamik. Jadi, macam mana kita nak buktikan teori graviti ni betul-betul? Kita kena hapuskan pengacau tadi, iaitu udara. Kita perlukan satu vacuum yang sempurna. Di bumi, kita boleh buat ni dalam makmal. Tapi ada satu tempat yang lebih baik. Sebuah makmal semula jadi gergasi yang terletak sejauh hampir 400,000 kilometer dari sini. Kita kembali ke tahun 1971, misi Apollo 15. Angkasawan David Scott berdiri di permukaan bulan. Di bulan, hampir tiada atmosfera. Ia adalah sebuah vacuum yang sempurna. Di hadapan kamera TV yang disiarkan ke seluruh dunia, beliau memegang sebilah penukul geologi yang berat di satu tangan dan sehelai bulu pelepah diambil dari helang maskot Akademi Tentera Udara di tangan yang lain. Beliau mahu melakukan eksperimen Galileo yang paling terkenal di pentas yang paling hebat. Dan beliau pun melepaskan kedua-duanya. Dalam keheningan angkasa lepas, penukul yang berat dan bulu pelepah yang ringan itu jatuh serentak, sebelah menyebelah. Dan kedua-duanya mencecah permukaan kelabu bulan pada detik yang betul-betul sama. Ia adalah satu momen yang sangat ikonik, bukti visual yang paling kukuh yang disaksikan oleh seluruh dunia bahawa tanpa gangguan udara, graviti sememangnya melayan semua objek dengan sama rata. Okey, jadi sekarang kita dah tahu apa yang berlaku. Tapi persoalan seterusnya ialah kenapa ia berlaku? Kenapa alam semesta ni direka dengan keseimbangan yang begitu sempurna? Pembatalan M dalam formula tadi tu bukan sekadar kebetulan matematik. Ia sebenarnya satu petunjuk yang sangat besar tentang sifat sebenar graviti yang membawa kita terus ke pintu pemikiran Albert Einstein. Untuk faham ni, kita kena bezakan dua jenis jisim. Pertama, jisim graviti. Fikirkan ini sebagai cas graviti sesuatu objek. Ia adalah sifat yang memberitahu medan graviti. Hei, tarik saya sekuat ini. Lagi besar jisim graviti, lagi kuatlah tarikan graviti ke atasnya. Inilah yang menentukan berat. Kedua, kita ada jisim inersia. Yang ni pula tak ada kena-mengena dengan graviti. Ia adalah sifat kedegilan intrinsik sesuatu objek. Ia memberitahu kita betapa susahnya nak ubah pergerakan objek tu. Lagi besar jisim inersia, lagi banyak daya kita perlukan untuk tolak dia bagi bergerak. Persoalannya, kenapa dua benda yang nampak sangat berbeza ni, cas graviti dan tahap kedegilan, nilainya sentiasa sama untuk setiap objek? Bagi Isaac Newton, ia hanyalah satu kebetulan yang pelik. Tapi bagi Einstein, tak ada benda yang kebetulan dalam fizik. Beliau sedar yang ini mesti petunjuk kepada sesuatu yang sangat fundamental. Beliau menamakannya prinsip kesetaraan dan idea inilah yang menjadi batu asas kepada keseluruhan teori kerelatifan beliau yang mengubah cara kita faham graviti sebagai satu lengkungan dalam fabrik ruang masa itu sendiri. Anda mungkin rasa okey, kes dah selesai, kisah dah tamat.
Tapi dalam dunia sains, terutamanya fizik fundamental, tiada jawapan yang dianggap muhtamad. Ahli fizik di seluruh dunia masih lagi menjalankan eksperimen untuk menguji prinsip kesetaraan ini dengan lebih dan lebih dan lebih jitu. Kenapa? Sebab kalau mereka jumpa walau sedikit pun perbezaan, walau sehalus rambut pun, ia boleh meruntuhkan sebahagian besar fizik moden dan membuka pintu kepada penemuan yang baru, mungkin daya alam yang kelima atau zarah-zarah misteri yang kita tak pernah tahu wujud. Salah satu ujian terkini datang dari satelit bernama mikroskop. Ia menguji prinsip ini di angkasa lepas dan mendapati bahawa ia benar sehingga ke tahap ketepatan yang tak masuk akal. 1/10 dalam 10 kuadrilion. Susah nak bayangkan nombor ni kan? Beginilah, ia ibarat anda mengukur jarak dari bumi ke matahari dan ukuran anda tu tepat sehingga ke saiz satu atom sahaja. Setakat ini, prinsip Einstein masih bertahan dengan kukuh. Keseimbangan ini memang sangat-sangat sempurna. Jadi, kita tamatkan penjelasan ini di tempat kita bermula dengan satu jatuhan objek yang nampak biasa. Tapi harapnya, sekarang bila anda lihat sebiji apel jatuh dari pokok, anda takkan melihatnya sebagai sesuatu yang remeh. Anda akan melihat satu simetri kosmik yang mendalam, satu tarian elegan antara graviti dan inersia yang menghubungkan apel itu, diri anda dan seluruh alam semesta. Satu prinsip yang mungkin masih lagi menyimpan rahsia-rahsia yang menanti untuk kita bongkarkan. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama.